Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad diputerakan pada 24 Ogos 1895 di Seri Menanti, Negeri Sembilan. Dapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Kuala Jempol sehingga tahun 1907 sebelum meneruskan pendidikan di Maktab Melayu Kuala Kangsar selama 7 tahun. Baginda merupakan seorang raja berjiwa rakyat dan mempunyai ketokohan yang sangat istimewa. Antaranya sewaktu menandatangani pengisytiharan kemerdekaan pada tahun 1997, yang mana baginda telah membuat perundingan terlebih dahulu dengan raja-raja Melayu yang lain bagi memastikan kemerdekaan yang akan dicapai oleh negara pada waktu itu adalah satu kemerdekaan yang terbaik, yang untuk kebaikan semua rakyat pada waktu itu. Bertekad untuk memperkasakan undang-undang, berbekalkan ijazah undang-undang pada tahun 1930, baginda diterima menjadi peguam 3 tahun kemudiannya. Baginda dikurniakan 3 putera dan 5 puteri bersama permaisuri pertamanya, Tunku Kusyah binti Tunku Besar Burhanuddin. Sangat meminati bidang sukan, antaranya sukan kriket, bola sepak dan tenis. Tetapi tinju juga menjadi kegemarannya. Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad pada tahun 1933, Tuanku Abdul Rahman terus ditakbalkan sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan satu-satunya Raja Melayu yang mempunyai kelayakan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara. Baginda memerintah Negeri Sembilan selama 24 tahun. Ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong pertama Persekutuan Tanah Melayu yang kini negara Malaysia dari 31 Ogos 1957 sehingga kemangkatannya pada 1 April 1960. Tuanku Abdul Rahman mangkat ketika beradu di Istana Negara Kuala Lumpur pada awal pagi 1 April 1960. Sampai ke penghujung rancangan. Alhamdulillah. Seronok kau nak balik Alhamdulillah, sebab semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Walaupun hujan, panas, tapi kita dapat juga berborak-borak dengan Baby. Tapi sebelum tu lah sedikit kata-kata untuk Pemata Negara. Okey, Baby nak ucapkan terima kasih banyak kepada tim Pemata Negara sudi jemput Baby, dan juga program korang ni terbaik sebab boleh setiap negeri korang mempamerkan budaya yang berlainan lah setiap negeri kan untuk dalam satu Malaysia. InsyaAllah. Terima kasih jemput Baby. Moga-moga bermanfaat lah untuk penonton-penonton Pemata Negara kita. Baik, kita punya driver Pemata Negara pun dah ready lah tu. Dah sampai dah. Bil bayar? Oh lah bayar. Alah, bayar lah. Kita balik yuk. Alhamdulillah, selesai sudah tugasan yang diberikan di tanah kelahiran saya bersama dengan tim Pemata Negara. Apa yang kami paparkan ni hanyalah sebahagian je daripada destinasi unik yang ada dekat Negeri Sembilan ni. Ada banyak lagi sebenarnya guys. Ikoniknya Negeri Sembilan ni dinamakan dengan angka, dan itu yang membezakan Negeri Sembilan dengan negeri-negeri yang ada dekat semenanjung Malaysia. Baik, semoga segala urusan percutian anda pergi dan balik akan dipermudahkan olehnya. Saya nak pergi solat dulu yo. Ada joki. Kita jumpa lain hari. Bye. Assalamualaikum.